Pack hospital bag at 36 weeks pregnant. Kali ni kita pack betul-betul. Satu bag je dah cukup sebenarnya. Pampers and maternity pants Farah bawa 10 keping. Baju baby Farah bawa sepasang je. Dalam ni dia ada sepasang baju, bedung and pampers. Toiletries pula Farah dah asingkan bekas, letak dekat dalam bekas yang mini. Sebab kita nak pakai seorang je kan. Dalam ni dah ada sabun, pencuci muka, berus gigi and ubat gigi. Stokin and topi bawa satu je pakai waktu balik nanti. Lepas tu compression sock. Farah bawa nipple cream juga. Yang ini Farah repeat untuk anak yang second. And then cream mustajab. Bawa juga something untuk kunyah-kunyah. And then kipas tangan, power bank. Nursing cover ni optional. Nak bawa boleh, tak bawa pun boleh. So let's unboxing beberapa barang yang Farah beli minggu lepas. So first parcel Farah beli kain batik yang jenis instant. Sebab Farah tak pandai tau pakai kain batik yang tak berjahit tu. Parcel kedua sapu tangan baby. Yang ini Farah bawa satu je. Untuk parcel ketiga ni macam tak dikena-mengena. Tapi Farah nak bagi tahu untuk yang ada whitehead or blackhead bersepah, silalah try ya. Parcel yang keempat Farah beli tumbler baru. Tapi dia lain sikit sebab dia ada cup. So kalau Farah nak bancah air nanti senang. Dah tak payah nak tercari-cari cawan dekat hospital nanti. Beli yang jenis ni senang. Dah tak payah bawa cawan asing. Lepas tu kita selit je dekat tepi beg. Parcel yang kelima ni benda yang paling wajib. Sebab pergi mana-mana pun memang kena bawa tisu kering and tisu basah. Beg ni bagus tau. Dia dah sediakan tempat untuk kita letak tisu. Parcel yang keenam ni plastik sampah. Yang ini pun wajib bawa tau. Farah beli jenis mini. And dia boleh gantung. Harga dia sangatlah murah. If korang nak repeat berkali-kali pun tak adalah berkira-kira sangat kan. Sebab benda ni untuk pakai buang. Baju untuk balik rumah Farah just pakai kain batik instant tadi tu. And then blouse nursing friendly. Lepas tu turun sarung je. Then bawa lah tuala sekali. Tu je dah siap. Bawa satu beg je. Nanti detail barang Farah letak dekat caption. Jangan lupa follow.